Emas apa yang kita kena simpan dan emas apa yang kita elak untuk simpan. Emas pun ada yang kita kena elak untuk simpan. Bukan semua jenis emas kita nak simpan. Ada yang kena ada dan ada yang tidak boleh kita simpan. So tengok video ini sampai habis. Jangan lupa save juga video ini untuk rujukan akan datang. Yang pertama, emas yang kita boleh simpan adalah jongkong emas ataupun dinar. Yang kedua adalah nugget gold. Maksudnya emas yang tuan-puan dapat daripada tuan-puan mendulang emas itu sendiri. Itu kita panggil sebagai nugget gold. Dan emas yang kita kena elak daripada simpan adalah yang pertama adalah emas kertas, iaitu paper gold. Sebab paper gold ni kita kena hati-hati. Kita takut ianya hanya sekadar nombor, tak ada fizikal pun. So kita kena hati-hati yang itu. Yang kedua, emas yang kita kena elak daripada kita simpan adalah emas yang collector item. Tuan-puan nak menabung dalam bentuk emas, jadi fokus kepada gram emas, jangan fokus kepada item, jangan fokus kepada siri nombor, jangan fokus kepada design dia, tapi fokus kepada gram emas yang kita nak simpan. Sebab bila kita nak jual nanti atau kita nak arahnu kan, tak tengok pun design apa yang kita nak jual. Dia tak tengok pun siri nombor tu rare ke atau tidak. Tapi apa yang dia tengok adalah berapa gram yang kita nak jual emas tu dan berapa ketulinan dia. Yang terakhir tuan-puan, emas yang kita kena elak daripada kita simpan dalam jumlah yang banyak ialah barang kemas, iaitu emas 916. Ya, kalau tuan-puan nak beli, beli untuk pakai sahaja. Beli untuk yang kita mampu pakai saja. Jangan beli untuk dijadikan sebagai simpanan atau pelaburan, sebab ianya tak sesuai. Untuk simpanan jangka panjang, better kita jadikan gold bar ataupun dinar emas 999 sebagai simpanan ataupun pelaburan untuk kita untuk jangka panjang. Semoga bermanfaat. Teruskan follow saya. If you learn something, please comment. Video ini dari Jahanudin Academy Level 7 Menara Public Gold.